Hose radiator ni sikit lagi nak meletup. Owner motor skuter ni memang lak. Pakai seminggu lagi cukup lah. Confirm hose radiator ni meletup. Ini dah kembang habis, dia tengah nipis lah. Ini kesinambungan kisah part tu motor Vario yang masalah minyak hitam gaib lepas 2 hari. So macam biasalah, lepas kita dah buka hose tu, kita buka thermostat. Sebab ini part paling sensitif, mudah patah kalau kau tak buka dulu. Tapi sebenarnya aku nak buka water pump sebenarnya. Sebab water pump tu boleh jadi punca minyak hitam leaking, tembak, overflow, overshoot sampai ke bahagian luar. Sini aku tunjuk korang, dekat water pump motor ADV tak pun motor Vario ni, ada satu lubang kecil. Nah, aku tunjukkan lubang kecil dekat sini. Jadi lubang water kecil dekat water pump ni lah punca antara boleh minyak hitam bertembak keluar dekat sini kalau kau punya water pump problem. Biasanya kalau cerita water pump minyak hitam leaking ni boleh tembak, boleh jadi 2 punca. First sama ada O-ring yang dekat water pump, second yang lubang kecil yang aku cakap tadi. Tapi bila aku tengok dekat bahagian water pump ni tak ada masalah. Tak ada kesan minyak hitam keluar daripada lubang water pump tu tak pun O-ring, walaupun O-ring dia dah kemek. Tapi tak apa, kita buka dia punya thermostat dulu. Adakah kemungkinan thermostat dia cair yang rosak? Kalau kau perasan water pump ni dalam dia pun dah karat habis. Kalau tengok dalam thermostat pun sama juga, dalam berkarat habis. Tapi aku tak nampak simptom-simptom, tak pun kesan-kesan thermostat tu makan, tak pun sangkut. Tapi bila tengok dekat blok baru aku perasan ada kesan leaking teruk dekat gasket head dia ni, gasket head dan gasket block. So aku dapat rasakan kemungkinan besar yang leaking yang teruk yang keluar tu datang pada gasket head, tak pun gasket block. Tapi sini tengok gasket head lebih banyak pada gasket block. Tapi tak apa, kita buka dulu. Kita buka bahagian penutup head dia dulu. Sebab apa kita nak tengok adakah kesan minyak hitam yang kurang ni sampai kena topangnya akan makan bahagian head block dia. Tapi bila kita buka cap head dia, kita nampak cantik, bersih. Macam tak pernah overheat motor ni. Kalau diikutkan kalau minyak hitam kurang overheat, merah akan jadi warna perang-perang keemasan dekat bahagian head dia, tak pun cap head dia ni. Tapi kita tengok bersih cantik, maksudnya motornya tak sampai level betul-betul overheat. Jadi mana datang karatnya? Tapi tak apa, kita buka dulu tensioner dulu, dan kita nak cabut dia punya head block ni dulu. Kita tengok dia punya tablet kita dah marking dulu, and then kita baru boleh buka. So bila aku cabut head dia ni pula, aku perasan something. Gasket head dia tak terbakar, tapi still berkarat juga. Kau tengok dia punya head ni pun cantik, and then ada kesan gasket head. Kerana kau tengok gasket dia pun dah start berkarat sikit lagi. So kalau dia pakai dalam sebulan 2 bulan, confirm masalah gasket coolant tendang pun akan jadi. Sebab apa, gasket pun dah start terbakar, tinggal nak tercabut. Blok dia pun okey, tak ada masalah. And then kita tengok bahagian piston dia. Piston dia kalau crack pun tak pun, piston bocor pun boleh jadi punca minyak hitam overshoot, tak pun tembak keluar melalui lubang exhaust sampai minyak hitam kurang. And then tapi tengok tak ada masalah. And then kita check bahagian piston ring. Piston ring ada ke out terlampau kembang. Cara dia mudah, cabut piston ring korang and then letak dalam blok, and then pakai filler gauge check dia punya clearance. Tapi bila aku check clearance dia okey, dan maksudnya piston ring tak kembang. So maksudnya bukan punca minyak hitam dia kurang. So aku dapat simpulkan motor ni minyak hitam dia kurang sebabkan leaking teruk daripada gasket head dan blok. And then kita buka bahagian CVT. Sebab apa? Aku nak settlekan masalah kenapa aku buat motor ni slip teruk, rasa macam tak ada power. Tapi bila aku buka, aku tengok kenapa ada terlampau banyak kesan-kesan grease yang cair dekat sekeliling bahagian CVT dia ni. And then kenapa longgar teruk ni, tak normal ni. Bila aku pusing pakai tangan lah, rupanya skru belakang dia tak ikat rupanya. So punca skru belakang tak ikat ni lah punca bila dia bawa. So dia punya shoe belakang ni cengkam, tak cengkam sebab terlampau goyang. Tengoklah depan dia pun pakai skru titanium. Tak pernah lagi aku tengok orang pakai skru CVT ni pakai titanium. Ini skru batang sub sebenarnya ni. Pandai-pandai ikut korang lah ni, mesti ikut owner ni suka pasang sendiri ni. Kalau kau perasan kenapa tadi ada grease yang cair, aku cakap, so kemungkinan besar ini sama ada pakai grease yang murah yang bukan jenis item, tak pun pakai jenis item tapi yang kualiti rendah, aku tak pastilah kan. Kalau kau pasal roller ni pun dia dah kacau habis lah. Ada Uma, ada Tobaki, ada Fastech. So memang betul-betul berbilang kaum lah punya roller yang dia pakai ni. Tapi itu tak ada masalah. So punca motor ni dia slow, ibarat slip bahagian CVT ni aku dah jumpa dah masalah. Ada rupanya masalah tak ikat skru dengan ketat, itu sahaja. Jadi settle masalah ni. So bahagian leaking ni berpunca pada gasket head dia yang leaking, and then bahagian-bahagian CVT dia yang slip dan rasa berat ada power langsung punca daripada bahagian puli belakang yang tak ikat ketat settle. Tapi ada satu masalah lagi aku tak settle lagi, iaitu mana datangnya minyak dalam kawasan throttle body motor ni. Kalau kau tengok first video kan, sebab secara logiknya kalau leaking kawasan bahagian head tak pun block, benda tu takkan masuk sampai kawasan-kawasan throttle body korang. Tapi mana datang minyak dalam kawasan throttle body kau. So bila aku message owner, aku update motor dia, apa yang rosak, apa semua kesan aku jumpa, aku explain detail. Rupanya owner beritahu, rupanya owner pakai oil treatment dalam tangki dia. Aku tak tahu dia pakai brand apa, and then dia pakai jenis apa, sampai kesan berminyak dan kotor sampai level macam tu. Dan bahagian CVT dia pula memang owner pun cakap dia yang tak pasang sendiri motor dia ni sebelum ni. So logiknya kalau minyak dalam throttle body tu biasanya punca datang pada sama ada piston ring yang out sampai keluar minyak hitam,
hitam, piston bocor, piston crack dan seumpama dengannya. Biasanya kes macam tu biasalah aku dapat kan. Tapi kes ni agak pelik sebab tahu aku kaji, so jumpalah punca dia. Tapi sebenarnya owner ni sebenarnya bertuah sebab apa, dia hantar motor waktu kita tengah buat kempen raya Dana Garage 3.0. Untuk siapa yang spend dekat Dana Garage minimum 200 akan menang cabutan bertuah duit raya sebanyak RM50,000 cash dan banyak lagi. Untung siapa yang spend minimum RM200 dekat Dana Garage waktu kempen raya kita tengah jalan. Kempen ni terjalan sampai hujung hampir raya. So untuk korang yang nak menang duit raya boleh datang mana-mana cawangan Dana Garage yang dekat dengan rumah korang. So apa-apa boleh PM je kita.